Assalamualaikum kepada semua kawan organikku di YouTube. Korang sihat ke? Hari ni kan hari Sabtu. Aku baru sampai rumah. Dah separuh hari dekat luar sebab ada urusan sikit. Aku keluar je. Aku tengok macam, ya Allah panasnya cuaca hari ni. Tapi aku tak ada cuci apa-apa pun. Aku ingat aku nak cuci kapet yang dekat dapur ni. Kapet yang aku nak cuci lah sebab kat sini yang aku selalu pijak, selalu masak. Yang ni tak apa. Sorry, aku punya seluar, aku baru je tukar seluar. Aku tak pakailah seluar jeans kan nak cuci kapet ni. Aku nampak sangat gemuk ya. Dan ada 2 dagu. Hari Sabtu, aku tak masak. Kira macam aku off day juga seperti orang lain. Seperti orang yang kerja office. Hari Sabtu biasanya jalan-jalan. Hari Ahad pun jalan-jalan. Hari ni tak ada pergi mana-mana sebab husband aku ada kerja. Jadi, kita bolehlah buat kerja sikit dekat rumah kan. Tak ada orang boleh tolong tarik. Ini kapet. Dia kering sekejap je kalau kita cuci. Dia tak ambil masa yang lama sebab dia memang sesuai untuk letak dekat kitchen. Sesuai untuk kita kena air. So, kalau nak cuci tak ada masalah. Belakang ni nampak tak dia bergetah. So, kalau letak dekat atas lantai memang tak bergerak. So, kalau korang belum ada lagi kitchen kapet ni, korang patut beli ya. Sebab dia tengok. Semua orang tahu kan tekstur dia bukanlah berbulu. Tapi dia memang senang cuci, senang kering. Kalau korang perasan tadi kan ada satu lagi yang duduk tepi dapur aku kan. Ini duduk dekat bahagian dapur. So kalau tak silap aku yang ni saiz M. Yang tadi saiz L. Ada yang ni duduk dekat sink. Aku guna sabun kuat harimau ni je. Sebab aku lagi suka guna sabun serbuk kan. Dia lagi powerful lah kalau macam nak cuci-cuci yang kotor-kotor ni. Ya Allah, duka cita aku nak maklumkan aku tak ada scraper. Aku nampak batang dia je. Aku tak tahu mana dia punya getah. So, aku tak dapat nak keringkan semuanya. Jadi, dia menitik-nitik macam tu lah. Tapi tak apa. Dia tak lama pun ambil masa untuk kering. Oh, ya Allah. Alhamdulillah. Settle juga. Tak adalah lama sangat. Cumanya tadi aku tak boleh nak borak sangat dengan korang. Sebab dekat sini kentut pun jiran dengar tau. Aku ajak Amanda ABC satu taman belajar. Jadi aku tak naklah macam borak-borak basuh kapet kan. Macam orang gila cakap sorang-sorang. Padahal aku cakap dengan korang kan. So, aku biarkanlah lagu je yang berbunyi. Agak panas je. Nampak air menitik-nitik scraper aku nampak batang je mana dia punya getah. Kapet-kapet tu korang boleh je check it out dekat aku punya YouTube shopping bag. Aku ada tag. So dia akan keluar dekat screen ataupun korang boleh je tekan dekat aku punya video tu dia akan keluar tag-tag produk. Korang boleh check it out dekat situ kalau korang belum ada lagi this kitchen carpet. Okey lah. Itu saja guys untuk video santai-santai weekend hari ni. Hope to see you guys on next video nanti. Okay, thank you so much for watching. Bye.